Tak karat ke bang? Kan basuh jadi barang bersejarah pula. Okey, ini adalah sudu portable, sudu dan juga garfu portable yang mana korang boleh simpan dekat kereta ke, ataupun kalau yang korang jenis camping kan, boleh dapatkan, boleh bawa ke mana-mana saja. Nampak tak ni? Dia ada bagi satu lubang kitchen. Kitchen ni kau tambah sendiri, lepas tu gantunglah kat beg korang ke, so senang nak bawa. Material dia adalah material stainless steel. Dalam bahasa Jawa dia, keluli tahan karat. So, dia tak karat. So, lepas korang guna, korang boleh basuh. Lepas tu keringkanlah sikit, kemudian boleh simpan. So dia tak karat sebab dia stainless steel. Kita asingkan sudu dengan garfu dia, boleh makan. Lepas makan, simpan balik sebab dia ada lock kat sini. Selain daripada tu, dia ada juga tempat untuk kita buka penutup botol, buka tin susu, dan juga ada pisau yang kita boleh gunakan untuk potong apa-apa. Lepas guna, korang lockkan balik macam ni. Lepas tu, tutupkan sudu dia dan boleh simpan. Kecil, cantik, comel. Harga pun tak mahal mana. Ini antara benda-benda yang tak penting korang beli, tapi korang kena beli juga.